Saya dah buat survey dekat buletin TikTok ni. TikTok pun ada buletin utama tau. Hampir 90% responden belum tahu 6 benda asas untuk jaga kesihatan mental. Jadi saya akan share 6 benda tersebut. Kalau anda belum join lagi team mental kuat, boleh klik dekat profil. Ini 6 perkara untuk otak yang sihat. Cahaya matahari pagi, pemakanan, aktif secara fizikal, aktiviti sosial, tidur, pengurusan stres. Bunyi dia macam aku pun tahu semua benda tu kan, benda basic je. Basic, tapi bila ambil remeh, masalah kesihatan mental datang. Yang pertama sekali, cahaya matahari pagi. Untuk ni, menggalakkan pengeluaran neurochemical messenger, terutamanya serotonin. Cara otak bekerja, ia keluarkan chemical messenger yang berkaitan. Untuk regulasi emosi yang baik, ketenangan, ia berkait dengan neurotransmitter serotonin. Jadi pagi-pagi kena cari cahaya matahari terbit. Ini untuk set juga biological clock anda. Penting untuk reset hormon anda macam kortizol, melatonin supaya dalam keadaan yang sepatutnya. Tambah pula dapat vitamin D. Penting untuk bantu kurangkan emosi negatif. Cahaya matahari pagi juga penentu kepada kualiti tidur anda pada malam hari itu. Itu yang pertama sekali, matahari pagi. Yang kedua, pemakanan. Perut anda ni, usus ni ada bakteria, microbiota kita panggil. Jadi anda kena jaga keseimbangan bakteria baik dan bakteria jahat tu. Sebab ada gut brain axis. Kalau anda ingat tadi saya sebut tentang serotonin, 90% serotonin untuk kesejahteraan tubuh badan ni dikeluarkan daripada bahagian usus ni. Dan level serotonin dekat dalam usus ni berkait dengan level serotonin dalam otak. Jadi kena jaga keseimbangan mikrobiota anda. Kalau anda banyak makan makanan segera, tinggi gula, makanan proses, bakteria anda pun huru-hara. Emosi tak stabil, mudah risau, mudah murung. Orang yang ada anxiety dan depression ada komposisi bakteria yang berbeza daripada individu yang normal. Jadi tu yang kalau anda tahu anda makan banyak benda mengarut, kena ambil sumber probiotik dan prebiotik secara berkala. Ketiga, aktif secara fizikal. Tubuh badan kita ni kena rajin bergerak supaya otak anda keluarkan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, baja semula jadi untuk maintenance dan repair otak. Kena rajin bergerak. Jangan duduk je buat kerja pasif sampai 3-4 jam. Itu bahaya untuk otak anda. Bila bergerak, otak keluarkan juga dopamin. Ini neurotransmitter yang berkait dengan dorongan semangat, motivasi kehidupan. Jadi nak ada otak yang sihat, paras dopamin ni kena stabil, kena rajin bergerak. Yang keempat, aktiviti sosial. Hubungan sosial ni sangat penting untuk otak kekal sihat sebab ia rangsangan buat otak. Antara cara berkesan untuk memperlahankan kemerosotan fungsi otak ni lah interaksi sosial. Sama ada selalu berbual ataupun anda merajinkan diri pergi event, program masyarakat, exhibition, kenduri, gotong royong. Walaupun anda rasa macam malas aku, segan lah, kan leceh lah. Tapi kena ingat, aktiviti sosial ni penting untuk otak yang sihat. Yang kelima, tidur. Tidur ni indikator sama ada mental anda okey ataupun tak. Bila tidur terganggu, maksudnya mental anda problem. Tidur penting untuk glymphatic system berlaku. Otak flush out neurotoksin keluar. Dan contohnya macam beta amyloid. Yang kalau anda tak jaga tidur, dia terkumpul dan lama-lama kacau sel-sel otak berfungsi dengan baik. Ini membawa kepada demensia, kemerosotan fungsi otak macam penyakit nyanyuk, Alzheimer. Tidur juga untuk regulasi emosi yang baik. Yang keenam, pengurusan stres. Anda kena cari stres coping mechanism yang sesuai. Ini anda sendiri kena belajar. Melukis ke, memancing ke, berenang ke, anda kena sentiasa cari sesuatu yang boleh meredakan stres harian anda. Dalam masa yang sama, anda belajar untuk regulasikan emosi anda tu dengan betul dan cepat setiap hari. Anda kena bina strategi persekitaran, rutin harian yang boleh mengurangkan benda-benda yang mendatangkan stres dalam kehidupan anda. Itu 6 tips jaga kesihatan mental. Cahaya matahari pagi, pemakanan, aktif secara fizikal, aktiviti sosial, tidur, pengurusan stres.